Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah kali ini kita akan melihat apakah yang dimaksudkan dengan kualitatif, dan lebih khusus lagi kita nak lihat, kita nak faham tentang apakah yang dimaksudkan dengan kualitatif dalam penyelidikan pengajian Islam. Apakah dia kualitatif? Kualitatif adalah suatu kaedah untuk menerokai dan memahami individu atau kumpulan yang terlibat dengan suatu masalah atau fenomena manusia dan masyarakat, yang mana individu, kumpulan dan fenomena itu kita sebut dia sebagai konteks. Pertama sekali memahami individu, kemudian memahami kumpulan yang terlibat dengan satu masalah. Yang ketiga adalah fenomena manusia dan masyarakat. Contohnya, kita nak memahami seorang tokoh yang berwibawa, tokoh yang dihormati di semua peringkat, sama ada di peringkat kebangsaan atau di peringkat antarabangsa. Tokoh tersebut mempunyai keistimewaan yang luar biasa, keistimewaan yang tersendiri, memberi sumbangan yang bukan sedikit kepada bangsa, kepada masyarakat, kepada negara dan kepada dunia. So, kualitatif adalah menerokai individu tersebut dari pelbagai perspektif. Yang kedua, kumpulan yang terlibat dengan sesuatu masalah. Umpamanya, kita mengkaji atau menerokai atau memahami satu kelompok, umpamanya remaja bermasalah, remaja perempuan bermasalah di suatu daerah atau di suatu sekolah atau di suatu institusi. Kita mengkaji dari kita melihat sejauh mana faktor-faktor yang mendorong kepada berlakunya masalah tersebut, dan sejauh mana individu ataupun institusi ataupun sesiapa sahaja yang cuba nak menyelesaikan masalah itu berjaya menyelesaikan masalah yang berkait dengan kumpulan yang terlibat dengan suatu masalah. Yang ketiga adalah fenomena manusia, sebagaimana yang sedang berlaku sekarang. Fenomena manusia adalah fenomena manusia yang duduk dalam perintah kawalan pergerakan. Apakah yang berlaku di dalam situasi tersebut? Kita boleh kaji tentang fenomena manusia kerana PKP ini bukan selalu berlaku, atau perintah kawalan pergerakan ini bukannya sesuatu yang lazim. Dia berlaku hampir kali terakhir kita menghadapi situasi ini adalah pada tahun 1969, iaitu pada peristiwa 13 Mei. Itu pun tak memakan masa yang lama. So, fenomena manusia atau masyarakat seperti ini kita boleh kaji, dan disebut bentuk kajian itu adalah kualitatif. So, antara individu, kumpulan dan masyarakat tadi, fenomena tadi itu kita sebut sebagai konteks. Kenapa kita nak kaji dia? Pertama sekali, ia berkait dengan soal mutu, kerana fenomena itu dia ada kualiti, ada sebab yang munasabah, ada sebab yang luar biasa kenapa kita nak kaji dia. Kumpulan tadi pun bukan saja-saja kita nak kaji dia. Kita nampak ada satu kumpulan yang melepak tepi pantai atau tepi simpang, kita nak kaji dia. Tak, dia mesti ada satu benda yang sangat-sangat menarik perhatian, bukan sahaja kita tapi menarik perhatian semua orang, iaitu satu metod yang bersandarkan kepada kualiti satu konteks yang menjadi fokus utama penyelidikan. Maknanya fokus kita adalah konteks yang kita sebut tadi itu, sama ada individu atau kumpulan atau fenomena. Ketiga-tiga elemen itu dia ada satu kualiti. Kualiti bukan bermaksud kualiti yang baik sangat, tapi dia kualiti yang sangat jahat pun itu digunakan sebagai kualiti. Maknanya baik dia terlampau baik, dan sehingga kan tak ada orang mampu buat kebaikan sebagaimana dia buat, atau satu lagi jahat yang terlampau jahat sehingga kan tak terbayang di benak fikiran kita bahawa kejahatan itu boleh dilakukan oleh seorang manusia. So, dia adalah tentang kualiti konteks. Faham? Kualiti konteks tersebut pula bergantung kepada sejauh mana konteks tersebut berlaku dan sumbangan konteks tersebut kepada satu-satu suasana. Okey, kualiti itu kita boleh ukur. Maknanya bila kita nak kaji seseorang tokoh itu mestilah seorang yang sangat berkualiti. Tokoh itu mestilah seorang yang sangat dihormati. Tokoh itu mestilah sangat menyumbang kepada masyarakat, kepada negara, kepada bangsa, kepada semua, kepada dunia. Dan ketokohan beliau atau tokoh yang kita nak kaji itu bukan dirasai oleh kita sahaja sebagai pengkaji, tak. Dia dirasai oleh semua orang. Umpamanya kita kata Tuan Guru Datuk Harun Din misalnya, okey,
Kita dah tahu, kita tahu bahawa Datuk Harudin tu dia mempunyai sumbangan tertentu yang tersendiri, yang istimewa dalam di Malaysia ataupun dalam konteks orang-orang Fakulti Pengajian Islam. Tetapi ketokohan beliau bukan hanya dirasai oleh pelajar-pelajar Fakulti Islam atau mereka-mereka mereka yang berlatar belakang pengajian Islam. Tak, dia punya ketokohan tu dirasai oleh seluruh rakyat Malaysia, bahkan di seluruh Asia Tenggara, bahkan di seluruh Asia dan di seluruh dunia. Beliau pernah diminta untuk diminta memberi sumbangan di negara kita, di negara Brunei, di negara Singapura, di negara Morocco, Dubai, Thailand, Indonesia, bahkan semua. So ketokohan dia bukannya keistimewaan dia, soal kualiti dia bukan kita seorang rasa, bukan dalam kelompok kita dia rasa, tapi bahkan dia punya itu dirasai oleh suasana yang besar macam tu. So method ini penting apabila seorang penyelidik berusaha untuk mengenal pasti dan memahami satu isu atau konteks secara mendalam. Maknanya kita nak tahu keistimewaan tokoh tu dengan lebih dalam, dengan lebih terperinci, daripada mana kekuatan dia datang, daripada mana sumber ataupun latar belakang pendidikan dia, latar belakang keluarga dia, latar belakang penulisan dia, latar belakang penerbitan dia, latar belakang penyelidikan dia, latar belakang hikmat dia dalam masyarakat. So kita nak kaji secara mendalam dalam sesuatu suasana yang memerlukan kepada interaksi secara langsung dengan konteks. Maksudnya, bila sebut tentang kualitatif tu, kita mesti bertemu dengan konteks. Maknanya kita mesti duduk dalam dunia konteks. Kita tak boleh duduk daripada luar, kita tulis tokoh sekian baik, dan tapi kita tak pernah jumpa pun sama ada tokoh itu sendiri atau sesiapa yang berkaitan dengan tokoh itu. Berbalik kepada Ustaz Harudin tadi atau Datuk Harudin tadi tu, walaupun arwah Allahyarham telah meninggal dunia, tetapi apabila kita nak mengkaji dia atau bila kita nak meneliti latar belakang dia atau kita nak meneliti kualiti dia, kita kena duduk ataupun berhadapan atau menerokai atau mencari maklumat dengan individu-individu yang paling rapat dengan dia. Isteri dia misalnya, pengurusi Darul Shifa misalnya, kawan-kawan lama dia, kawan-kawan baik dia, kawan-kawan yang seusia dengan dia, yang sama-sama menaikkan Darul Shifa atau sama-sama yang menaikkan Fakulti Pengajian Islam suatu ketika dahulu. So kalau kita tak duduk dalam konteks itu, kalau kita tak sampai kepada peringkat itu, atau kita tak berjumpa dengan face to face dengan orang-orang yang rapat dengan Harudin, itu tak bermaksud kita tak mengkaji dia. So itu tak disebut tentang kualiti. Kualiti itu ada pada konteks dan kualiti itu ada pada kaedah kita mengkaji konteks. Okey, boleh faham Kita tengok pada slide berikutnya. Bagaimana kualitatif itu? Pertama sekali, bila kita sebut kualitatif, dia tak ada nombor. Dia tak ada jawapan kepada persoalan-persoalan kajian yang kita timbulkan dalam proposal kajian, bahawa kita nak mencari figure-figure tertentu atau angka-angka tertentu untuk nak menjawab objektif kajian. Tak. Ukuran dalam bentuk numerical tidak berlaku. Bukan tak berlaku langsung, kadang-kadang ada juga berlaku. Contohnya kita interview 12 orang, 15 orang, kita kata 70% tak setuju, 30% setuju dengan jawapan. Kita patah balik kepada contoh Datuk Harudin. Kita kata Datuk Harudin ni seorang yang berwibawa dari sudut penerbitan dan sudut penulisan akademik dia. So daripada 15 orang kita interview, ada 90% setuju, ada 10% tak setuju. So berlaku numerical, berlaku nombor dalam jawapan kepada objektif kajian, tapi dalam bentuk yang sangat minima. Boleh kita katakan bahawa kalau tak ada pun tak ada masalah. Kita hanya, apa yang perlu adalah kita menerokai tentang pandangan-pandangan orang yang kita interview terhadap Allahyarham sendiri. Fokus utama adalah aspek penceritaan yang berkualiti. Apa maksud penceritaan yang berkualiti? Daripada start kita nak buat protokol temu bual, daripada mula kita nak membina literature review, dia sudah seolah-olah macam
kita dah dipaksa untuk nak menjaga kualiti dia. Maknanya kalau kita nak keluarkan satu soalan untuk nak tanya orang individu tertentu tentang siapa tokoh ini, apakah yang apakah yang berlaku kepada fenomena ini atau kumpulan individu ini, maknanya kita kena ada literature review yang kuat. Literature review itu pun adalah kualitatif. Kualiti bahan bacaan kita tu. Bukan bermaksud bila kita buat kuantitatif bahan bacaan yang kita nak baca, nak buat instrumen tu tak ada berkualiti, tak. Tetapi dalam kualitatif ini, perkara ini sangat-sangat dititik beratkan. So, apa aspek penceritaan yang berkualiti, seolah-olah macam bila kita baca satu buah buku tu, atau bila kita menulis laporan-laporan tertentu yang bersifat kualitatif, daripada muka surat 1 ke muka surat 2, halaman 2 ke halaman 3, halaman ketiga, halaman 4, ke setiap halaman yang kita tulis tu ada benda yang menarik minat pembaca, atau ada menarik minat penyelidik lain untuk nak mengetahui apa yang berlaku selanjutnya, dan apa yang berlaku selanjutnya. So, aspek penceritaan yang berkualiti itu mesti dah tersusun daripada tema-tema, daripada teori-teori yang telah diuji, dan pengalaman-pengalaman daripada konteks itu sendiri. Maksudnya, bila kita nak buat kajian tentang kualitatif, kita mesti umpamanya kita nak cerita tentang seorang tokoh di Fakulti Pengajian Islam, Datuk Izhar misalnya. Kita kata kita nak cerita tentang kecemerlangan Datuk Izhar. So, sebelum kita nak cerita tentang cemerlang atau tak cemerlangnya Datuk Izhar, kita mesti membina satu indikator daripada bacaan-bacaan yang berkualiti untuk kita nak kenal pasti apakah yang dimaksudkan dengan kecemerlangan, apakah yang terkandung dalam ciri-ciri seseorang cemerlang atau seorang tercemerlang, sehinggalah kita boleh menyenaraikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bila ada 10 ni, orang tu cemerlang. Atau cemerlang itu kita cukup seseorang itu mematuhi 7 daripada 10 indikator tersebut, maknanya seorang itu telah dianggap cemerlang. Dan bila kita dah dapat teori-teori mengatakan cemerlang tu apa, dan kita pun ambil indikator itu, kita pun uji dan tanya kepada konteks itu sendiri. Kita tanya kepada Datuk Izhar, kita buat pemerhatian kepada Datuk Izhar misalnya, dan kita dapati bahawa Datuk Izhar memiliki ciri-ciri cemerlang sebagaimana yang disebut oleh tokoh-tokoh atau teori-teori tentang individu cemerlang. Umpamanya dalam Quran sebut cemerlang tu apa dia? Cemerlang tu adalah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashu'un alladzina hum li zakati fa'ilun dan sebagainya. Maknanya nak cerita tentang ayat Quran, dia dah ada indikator-indikator individu cemerlang. Kita senaraikan antaranya, pertama, orang yang jaga solat, orang yang jaga solatnya, orang yang jaga kemaluannya, orang yang jaga pandangannya, orang yang tunduk pandangannya, orang yang suka bersedekah, macam-macam. So, kita compilekan ciri-ciri kecemerlangan yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis, yang ada dalam pandangan-pandangan ulama, yang ada dalam pandangan-pandangan tokoh-tokoh akhlak dan sebagainya. Kita ringkaskan, and then kita seolah-olah kita ambil apa yang kita interview tadi tu, atau kita ambil apa yang konteks itu ada, kita tekapkan dekat tekap ni maknanya kita letakkan, kita suitkan dengan indikator-indikator yang kita telah bentuk tadi tu. Dan kita dapati bahawa bila kita tengok bukan saja kita tanya Dr. Izhar, kita tanya dengan anak-anak murid Dr. Izhar, kita tanya dengan kawan-kawan Dr. Izhar, sehingga kita boleh membuat indikator. Bila sebut Dr. Izhar, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan indikator Dr. Izhar kita tekapkan dia indikator cemerlang yang disebut oleh Quran, hadis dan dalam teori dan sebagainya. Dan kita barulah tahu, lah sekali keputusan, memang Dr. Izhar memang dia cemerlang, dia cepat, dia cekap, dia amanah dan sebagainya. So, barulah bila kita sebut bahawa dia ni cemerlang. Kenapa cemerlang? Kerana bukan kita yang cakap dia cemerlang, bukan kerana dia sahabat kita sebut dia cemerlang, tak. Tapi kerana kecemerlangan dia adalah menepati ciri-ciri cemerlang yang disebut oleh Quran, hadis dan sebagainya. Boleh faham? So, data dan fakta-fakta yang diperoleh
akan dianalisis secara analitikal dan dipersembahkan mengikut gaya dan bentuk naratif. Apa maksud dia? Pertama sekali, bila kita sebut seorang tu cemerlang ni manusia ni, dia bukan cemerlang ni seorang macam seorang Nabi. Maknanya kalau kita buat kajian, kita tulis 20 muka surat, kita tak boleh daripada muka surat pertama kata Datuk ni baik, Datuk ni baik. Tak boleh. Dia mesti ada kontra dia. Mesti dalam 10 orang sahabat dia, mesti ada yang tak setuju dengan apa yang dia buat. Mesti ada yang melihat beliau dari sisi lain. So itu yang disebut sebagai analytical. Mungkin dia baik dari sudut ni, tetapi baik dari sudut ni, kadang-kadang ulama ni, ustaz ni dia terlampau baik pun dalam konteks sekarang tak boleh. So dia mesti ada counter daripada benda lain. Umpamanya apa yang berlaku pada Ustaz Abid Liu misalnya, dia sangat baik, tetapi rupa-rupanya dalam sangat baik itu ada perkara-perkara yang orang attack dia, dan attack dia tu menyebabkan benda tu jadi fitnah. Orang yang attack dia pun jadi fitnah, dia pun jadi mangsa fitnah. Dan apa yang berlaku adalah apa kebaikan dia dah tak boleh diteruskan. So dekat sinilah kita tengok bahawa semua yang Ustaz Abid Liu buat tu bagus, tapi ada sisi-sisi lain yang mungkin kerana kalau ustaz ni kadang-kadang ulama' dia terlampau jujur. Tapi kalau terlampau jujur dalam konteks sekarang ni, dia ada mungkin menghadapi masalah, wallahualam. Tetapi kita mesti ada sebab sifat manusia ni dia bukan maksum, bukan macam Nabi. So dia mesti ada sisi-sisi lemah dia, mesti ada sisi-sisi yang bukan bermaksud dia tidak baik, tetapi kadang-kadang jujur itu baik, tetapi jujur dalam konteks yang terlampau jujur dalam suasana sekarang, dia jadi macam mungkin mudah diambil kesempatan oleh orang-orang yang pandai memanipulasi keadaan. So macam itulah. So kita kena ada analytical dan dipersembahkan mengikut gaya dan bentuk naratif. Maknanya kita cerita. Kalau cerita tu sedih, masa sampai orang tu terisak-isak menangis, itu bagus. Kalau cerita tu gembira sampai orang ketawa, itu bagus. Kalau cerita tu tentang perang sampai orang tu rasa nak perang, itu bagus. Kalau cerita tentang benda yang ganas sampai kita rasa macam ganasnya orang ni. So kita dah dalam imajinasi kita, daripada naratif yang kita baca tu, kita dah nampak ini sangat bagus, cerita dia sangat bagus. Kalau korang tengok dalam apa yang berlaku kepada Buya Hamka misalnya, Hamka dia bukan seorang yang bijak dalam agama, tetapi dia seorang bijak dalam sastra. Kita baca kitab dia, kita baca buku dia, kita faham bahawa tafsir ini ada kecenderungan tertentu yang berlatar belakang kepada apa yang berlaku di Indonesia. Maknanya bila kita menyelami tafsir dia, kita tahu tentang kita seolah-olah boleh membayangkan apa yang berlaku pada zaman beliau. Begitu juga dengan buku sastra beliau, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, yang ada difilmkan oleh Indonesia. So bila kita baca buku tu, seolah-olah kita sama-sama tenggelam dengan kapal Van der Wijk. Itu yang dikatakan naratif yang berkualiti. Antara contoh-contoh reka bentuk pendidikan kualitatif adalah kajian arkib, analisis kandungan, sejarah, etnografi dan biografi. Ada banyaklah bentuk-bentuk kajian kualitatif ni, pendidikan kualitatif ni dia sangat dominan dalam penyelidikan pengajian Islam. Apa maksud kajian arkib? Nanti kita tengok satu persatu. Analisa kandungan dan analisa dokumen kepada buku, data-data daripada maklumat peribadi seperti diary, minit-minit mesyuarat, artifak gambar dan lain-lain yang bersifat peribadi antara prosedur utama yang digunakan dalam disiplin ini. Maknanya kualitatif, bila sebut tentang kualitatif, dia adalah tentang baca buku. Dia adalah tentang memahamkan benda yang bahan yang kita baca. Dia adalah tentang menganalisa bahan yang kita baca. Yang kita mula-mula sebut pada kuliah awal itu adalah scientific inquiry. Pernah dengar, pernah ingat tak benda tu? So bila sebut tentang analisa kandungan, proses scientific inquiry itu, berkomunikasi dengan bahan bacaan itu adalah satu benda yang lazim, mesti buat. So dan analisa dokumen analisa dokumen yang bersifat contohnya yang bersifat confidential, bersifat sulit dan rahsia. Umpamanya kita nak kaji tentang
Islam di tanah Melayu, Islam di Malaysia. Kita nak cerita tentang hak-hak orang Melayu di Malaysia, hak-hak orang Islam. Kita buka tentang perlembagaan, kita buka buku perlembagaan. Mungkin analisa dokumen terhadap dokumen berkaitan perlembagaan tu sudah lagi tidak menjadi sebagai confidential. Tapi bila kita meneroka lebih lanjut, kita dapati bahawa ada benda-benda tertentu yang berkaitan dengan perlembagaan yang perlukan kebenaran untuk kita nak akses maklumat tersebut. Okey. Instrumen lazim prosedur pendekatan ini adalah dalam memperoleh data adalah melalui temu bual dan perbincangan meja bulat. Kita boleh kaji kualitatif, kita boleh kaji buku sahaja, kita buat perbandingan antara pemikiran seorang, antara Al-Ghazali dengan Descartes, antara Al-Ghazali dengan Ibn Miskawai, antara kita boleh buat, tetapi untuk nak mengaitkan dengan situasi semasa, tak boleh tidak, kita kena melalui dua proses ini. Pertama temu bual, yang kedua perbincangan meja bulat, atau kita sebut sebagai perbincangan kumpulan fokus. Kita akan cerita tentang bagaimana nak buat benda ni nanti. So bila kita sebut kualitatif, kita kena ingat bahawa bila sebut kualitatif, dia ada 3 komponen. Pertama tentang kualiti apa? Kualiti konteks. Konteks tu apa? Konteks tu adalah tentang individu yang kita nak kaji, kumpulan manusia yang kita nak kaji, atau fenomena manusia yang kita nak kaji. So bila kita sebut tiga elemen tu, apa dia? Apa manusia tu? Siapa dia? Bila? Kenapa? Bagaimana? Dan jenis sumbangan kepada suasana tu mesti sentiasa bermain dalam pemikiran kita. Dan benda elemen-elemen ni yang mesti kita jawab ketika kita baca dan ketika menyelidik dan ketika kita menulis laporan penyelidikan. Okay, dia tentang arkib. Bila kita tulis tentang kualitatif, bila kita sebut tentang tokoh misalnya, dia mesti cerita tentang benda-benda yang lama, benda-benda yang sudah mendahului kita. Bahkan ada satu pandangan mengatakan bahawa kalau kita nak kaji tentang kecemerlangan sesuatu tokoh tu mesti dah mati. Kalau tokoh tu hidup, tak boleh nak kaji, sebab kemungkinan dia berubah fikiran. Kita tengok Tun Mahathir. So, kalau kita buat kajian tentang Tun Mahathir 30 tahun dulu, pemikiran dia berbeza. 20 tahun dulu, pemikiran dia berbeza. 10 tahun dulu, pemikiran dia berbeza. So oleh kerana dia hidup dan dia masih berfungsi sebagai manusia, maka orang macam dia kita tak boleh buat satu keputusan muktamad. Kemungkinan perubahan tu ada, tapi apa yang kita nak sebut kat sini adalah dia mesti berkaitan dengan benda-benda yang dah berlalu. Dan kualitatif adalah bergantung kepada maklumat dan privasi. Maknanya sejauh mana kita boleh mengorek maklumat yang orang lain tak tahu, sejauh itulah dapatan-dapatan kita boleh menonjolkan kualiti. Dan bila sebut kualiti juga, gambar-gambar, artifak-artifak yang berkaitan dengan individu, kumpulan atau fenomena yang berkaitan, dia mempunyai nilai yang tinggi. Contohnya kita nak cerita tentang ekstremisme, kita nak cerita tentang terorisme, kita nak cerita tentang propaganda, kita boleh mengeluarkan gambar-gambar tertentu yang orang tak pernah jangka bahawa gambar ni adalah representatif isu yang kita nak keluarkan. Okey, satu. Kemudian dia mesti ada tema. Bila kita nak cerita cemerlang tadi tu yang kita cakap sebelum ni, tema bijak, kita nak kaji seorang tu bijak atau tak bijak. Bijak tu mestilah berasaskan kepada Al-Quran, ijtima', teori-teori hidup yang belum diuji, teori-teori hidup yang telah diuji, tema dari konteks dan sumbangan konteks kepada suasana. Ini saya dah cerita tadi. Kemudian dia mestilah bersifat naratif. Sampel bilangan dia kecil. Orang yang interview ni, yang kita nak temu bual ni, tak banyak makan, tak semacam apa yang berlaku dalam kuantitatif. Dia simple, kecil je. Bahkan kalau kita tengok dalam jadual persampelan untuk kualitatif ni, paling pada secara umumnya sampel paling ramai adalah 15 orang. 15 orang. Dan kualitatif juga memerlukan kemahiran lisan yang tinggi untuk mendapatkan data. So kalau kita interview ni, kita kena pandai jaga kita punya momentum. Kadang-kadang bila kita nak interview ni, macam-macam benda boleh berlaku ketika interview. So kita kena ada kemahiran lisan. Makin mahir kita bercakap, makin mahir kita memainkan kita punya uslub ketika kita berbual, makin mudah kita untuk nak meneroka benda itu lebih mendalam. Yang ketiga, persembahan melalui analisis dan kronologi penceritaan yang berkualiti. Yang mesti berkualiti lah, kita dah cerita dah tadi kan. Faham?
Okey, next kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan analisa kandungan dan analisa dokumen. Tadi kita dah cerita sedikit tentang apakah dia analisa kandungan, analisa dokumen. Secara umumnya, dia adalah prosedur utama dalam semua reka bentuk dan jenis penyelidikan, khususnya kualitatif. Kita nak kata kat sini bahawa analisa kandungan dan analisa dokumen dia adalah asas kepada penyelidikan, sama ada kuantitatif atau kualitatif. Tetapi dia lebih dominan dalam kualitatif. Sebab apa? Sebab dalam kualitatif, analisis kandungan ni berlaku daripada A sampai Z. Kalau kita ikut skala 10, 1 sampai 10, penyelidikan kita tu daripada 1 sampai 10, daripada awal sampai habis, semua adalah berkenaan dengan naratif yang berkualiti. Kalau kuantitatif, dia punya analisa kandungan dia berlaku 1 hingga 5 lagi dia dah pergi kepada kuantitatif. Maknanya naratif dia tu separuh, jawapan-jawapan dalam bentuk numerikal separuh. Tetapi dia adalah asas kepada semua reka bentuk penyelidikan. Faham? Penjelasan bentuk naratif dengan objektif dan sistematik terhadap maklumat-maklumat yang wujud secara tersurat dari kandungan teks yang terpilih mampu diperoleh, boleh dilihat, didengar dan diterjemahkan. Maknanya kualitatif adalah penceritaan yang jujur dan tersusun dengan cantik daripada maklumat-maklumat yang mampu kita peroleh. Maknanya kita baca, kita kumpul, kita nilai dia secara jujur. Kita tulis dia berdasarkan pada apa yang terkandung dalam maklumat, bukan tulis berdasarkan pada apa yang kita rasa. Memang kita seorang yang baik dengan Profesor ataupun arwah Datuk Harudin, tapi bila kita nak menjelaskan tentang peribadi Datuk Harudin, kita tak boleh nak meluahkan semua apa yang kita rasa. Apa yang kita perlu buat adalah secara objektif. Padanya apa yang kita dapat, itu yang kita laporkan. Tak payah nak lebih-lebih sangat, tak payah ikut nak emosi. Penyelidikan dia tak boleh ikut emosi. So, kandungan teks merujuk kepada perkataan, maksud, gambar, simbol, idea, tema atau apa sahaja yang telah dikomunikasikan, dan pemilihan teks seharusnya mengambil kira teori dan suasana yang mendorong kepada pemilihan teks. Maknanya kandungan buku yang kita nak baca tu daripada semua sudut, dia ada elemen yang boleh dikomunikasikan. Maknanya kalau kita baca surat khabar misalnya, surat khabar berita harian atau surat khabar apa-apa surat khabar, ataupun dalam berita misalnya, gambar-gambar yang dibawa dalam berita atau yang dipaparkan dalam akhbar tu, dia boleh dikomunikasikan. Dia tak sengaja, bukannya saja-saja dia letak gambar tu dalam bentuk yang macam tu. Maknanya literasi media tu, ada benda yang dia nak ceritakan di sebalik zoom kepada sesuatu perkara atau tak zoom kepada sesuatu perkara. So semua benda yang ada dalam buku tu ada fungsi dia tersendiri. So jangan kita abaikan. Contohnya bila kita baca buku sejarah Melayu, tiba-tiba kita tengok ada gambar yang dia gambar tertentu tentang Kesultanan Melayu misalnya. So gambar tu bukannya saja-saja dia letak situ, kita kena tengok daripada semua sudut. Maknanya penceritaan buku sejarah tu mesti ada kaitan dengan gambar tu, dan mesti ada sesuatu yang nak ditonjolkan dalam gambar tu. Umpamanya tiba-tiba dalam sultan tiba ada seorang mufti. Apa fungsi mufti dalam gambar Kesultanan Melayu? Dia mesti ada benda yang nak diceritakan. Itu yang dimaksudkan dengan dikomunikasikan. Dokumen atau analisa kandungan diperoleh melalui penelitian terhadap literasi kepustakaan. Maknanya kita kena bacalah. Kena baca dan baca. Bukan literasi kesusastraan, manuskrip dan komunikasi terpilih yang diperoleh melalui semua sumber yang boleh membantu kita menyelesaikan penyelidikan. Okey. Satu lagi reka bentuk atau jenis penyelidikan di bawah penyelidikan kualitatif adalah analisa sejarawi. Ada orang sebut pensejarahan, macam-macam lah, tetapi dia cerita tentang kita kaji sejarah. Apa maksud dia? Bila analisa sejarawi bermaksud proses meneliti dan menganalisa secara kritis catatan dan tinggalan masa lalu. Okey. Semua benda lah yang berkaitan dengan arsip, kita nak buat perbandingan ke apa ke, analisa perbandingan ke, dia tentang analisa sejarawi. Kita nak buat ekonomi zaman Mamluk, ketenteraan zaman Rasulullah,
politik di zaman Al-Farabi itu tentang analisa persejarahan, tetapi kita kena analisa dia secara kritis. Apa maksud kritis? Maknanya tak boleh lah bila kita setuju dengan suatu isu, kita jolok, kita bubuh semua benda yang setuju dengan dia. Tak boleh. Manusia ni bukan maksum. So, dia mesti ada orang yang tak setuju, dan tak setuju tu kita mesti letak sama dalam yang setuju tadi tu, dan kita buat keputusan. Apakah tak setuju itu betul, apakah setuju itu betul. Dan kalau setuju itu dan tak setuju itu betul atau tak betul, kita kena ada justifikasi, dan kita kena ada pendirian kita. So, kena analisa semua, kena lihat dari semua perspektif. Ini bermakna perkara yang dianalisa dan diteliti itu ialah sumber-sumber kajian sejarah itu sendiri, atau kaedah sejarah itu adalah sebahagian daripada teknik-teknik penyelidikan sejarah itu sendiri. Tata cara asasnya pemilihan topik yang berfokus, aspek yang khusus, mengenal pasti dan mendapatkan sumber utama, sumber kedua, sumber lisan dan sumber artifak, melakukan kritikan sumber secara dalaman dan luaran, membuat pentafsiran atau interpretasi, dan akhirnya menghasilkan penulisan. Senang cerita, kita kena lihat semua perspektif yang berkaitan dengan apa yang kita nak buat. Semua perspektif lah. Saya ingat kalau pelajar-pelajar daripada Jabatan Sejarah, dia pensyarah dia sendiri berpengalaman dalam hal ini. So dia sangat kritikal, sangat kritikal. Kalau kita tengok tesis Profesor Dr. Wang Kamal, kita tengok tesis Ustaz Izzat Jamsari, semua apa yang kita nak cerita ni ada dekat dalam dia punya hasil penyelidikan ni. Metod yang ketiga, pertama tadi analisa kandungan dan analisa dokumen, kemudian sejarawi, yang ketiga pemerhatian pun adalah sebahagian daripada jenis kajian kualitatif. Apa maksud pemerhatian? Pemerhatian adalah dapatan secara langsung daripada peristiwa dan situasi yang berlaku. Ia membolehkan pengumpulan pelbagai maklumat, sama ada berbentuk lisan atau bukan lisan. Jadi dilaksanakan secara ekstensif dan menyeluruh. Maknanya kalau kita buat kajian pemerhatian ni, kalau kita nak, contohnya kita nak tengok tentang guru cemerlang, pensyarah cemerlang, kita kena mesti secara langsung tengok apa benda yang berlaku. Tak boleh bergantung kepada orang lain, tak boleh bergantung kepada keterangan dengar cakap, tak boleh. Kita kena tengok, sama ada kita duduk sendiri tengok ataupun kita letak orang lain tengok, kita pasang CCTV tengok, tapi kita mesti mendapat maklumat tu secara langsung. Tak boleh melalui dengar cakap, tak boleh. So lazimnya kaedah ini tidak melibatkan komunikasi secara langsung. Kita tak bercakap dengan orang yang kita nak kaji. Kita tak cakap. Contohnya kita nak kaji tentang Tok Patin misalnya. Kita tengok keberkesanan dakwah Islam terhadap pemimpin orang asli. Okey, kita membuat pemerhatian. Kita tak pergi tanya Tok Patin sembahyang ke tak. Tok Patin sebelum sembahyang ambil wuduk, baca bismillah ke tak. Kita tak tengok semua tu. Apa yang kita buat adalah kita sediakan indikator, sama saja asas dia dengan kaedah-kaedah kualitatif yang lain, dan indikator tersebut kita ukur. Kita ambil, kita macam buat senarai semak, kita tengok okey, Tok Patin bangun pukul berapa. Subuh pukul 5.45, pukul 5 Tok Patin bangun. Okey, Tok Patin sembahyang ke waktu dia. Tengok Tok Patin masuk mandi, Tok Patin pergi surau Tok Patin tu. So dia adalah tentang pemerhatian secara langsung terhadap Tok Patin tu. Boleh faham? Kaedah ini tidak melibatkan komunikasi secara langsung dengan responden. Sebaliknya, pengumpulan data hanya dilakukan melalui pengamatan dan pemerhatian yang mendalam terhadap satu-satu situasi persekitaran sedia ada, bersifat semula jadi, atau melalui aktiviti-aktiviti yang direkodkan. Maknanya live. Kalau kita nak tengok baik orang tak baik tu, orang tu pun tak tahu kita tengah kaji dia. Kita pun tengok, kita dah ada satu senarai semak kita bina daripada naratif kualitatif yang berkualiti melalui analisa kandungan, analisa dokumen dan sebagainya. Kita dah ada satu indikator bahawa pemimpin, contohnya tadilah pemimpin orang asli, dia baru masuk Islam 10 tahun, dia seharusnya dia ada pengalaman-pengalaman sekian, seterusnya ataupun amalan-amalan dia sudah sampai tahap-tahap sedemikian. Kita dah ada senarai semak. Hanya kita duduk, kita tak tanya dah apa yang kita indikator tu pada dia, tak, kita just tick je, dia ni macam ni, dia ni macam ni.
kalau korang pernah dulu masa di sekolah menengah dulu ataupun sekolah rendah dulu, kau tengah belajar, tiba-tiba ada satu pensyarah datang daripada, atau ada orang yang kau tak kenal datang daripada belakang, sedang dipanggil menilai guru-guru baru yang sedang buat praktikum. Itu salah satu daripada metod pemerhatian. Okay, ada dua bahagian. Pertama, pasif. Yang kedua, aktif. Pasif ni apa dia? Kita tak tunjukkan diri kita secara terbuka, tapi kita memasang key informant, atau kita pasang CCTV, atau kita pasang kamera, atau kita menggunakan orang-orang tertentu untuk nak mendapatkan maklumat. Yang kedua, aktif. Aktif tu maknanya kita sendiri turun buat semua benda yang berkaitan dengan penyelidikan tu. Faham ya? Pemerhatian, tips dan teknik, ni semua penting. Bila kita nak buat pemerhatian tu, kita kena ada kesediaan psikologi. Bila kita nak turun dekat orang asli tu, kita dah kena faham dah budaya orang asli macam mana, apa yang orang asli suka, apa yang orang asli tak suka, apa yang boleh, apa yang tak boleh, macam mana kita nak sesuaikan apa yang kita belajar dengan apa yang ada pada orang asli. Kalau berlaku macam ni, macam mana kita nak tanganinya. Kalau berlaku macam ni, macam mana kita nak tanganinya. Datang anjing kat kita, macam mana kita nak tanganinya. So, kesediaan psikologi tu kita kena dah ada. Kemudian kemahiran berbahasa, ini penting. Ini kalau kita nak kaji orang Kelantan, kalau kita boleh cakap Kelantan, kita boleh dapat banyak daripada kalau kita berbanding dengan kita tak tahu bahasa Kelantan. Kita duk main pergi dekat Pasar Khadijah tu, kita nak tanya tentang budaya berniaga di kalangan orang perempuan misalnya. Kalau kita tak pandai, kita guna cakap orang KL misalnya, Assalamualaikum pakcik, kita punya maklumat pun setakat tu je lah, maknanya level tu. Tapi kalau kita masuk dalam pasar tu, kita jumpa dengan individu tu, kita start dengan repo, mukadimah yang seolah-olah macam kita ni sama dengan dia. Kita dah ada apa? Kita ada nak cakap apa? Kita ada point untuk pergi lebih jauh. Maknanya ada peluang untuk kita pergi menerokai lebih dalam. Kemudian pengumpulan maklumat awal. Sebelum kita nak turun membuat pemerhatian tu, kita dah semua benda yang kita nak apa? Semua benda sebagaimana saya sebut dalam kesediaan psikologi tu, kita dah tahu kan. Mewujudkan hubungan dan jalinan baik dengan penduduk tempatan, memerhatikan keadaan semula jadi, merakam dengan terperinci segala yang diperhatikan. Dan kalau best lagi, penggunaan key informant. Maknanya kalau kita nak masuk ke Pasar Khadijah tu, ada satu orang yang kita guna, yang kita jalan sama-sama masuk ke Pasar Khadijah tu, yang semua orang Pasar Khadijah tu kenal. Kan, kita masuk dia, "Woi Mat, kau buat apa sini?" Aku buat member aku. So apa member kau nak? So macam tu lah kan. Jadi itu bila kita ada orang yang dikenali, so kita orang pun tak takut-takut untuk nak bagi maklumat kan. Pokoknya kalau kita pergi kampung orang asli, bukan semua orang boleh pergi kampung orang asli. Orang-orang dakwah pergi kampung orang asli, lepas bantai orang Sudir pergi buat kampung orang asli, dah cerita tentang benda-benda yang Wahabi tak Wahabi apa tak ada, kena halau dengan orang asli. Orang asli tu kan tak Wahabi tak Wahabi, dia cerita tentang dia ada kaedah dia tersendiri. Orang jabatan-jabatan dakwah mahir tentang hal ini. Menyemak ketepatan maklumat dan terbuka untuk maklumat tambahan. Bila kita rasa macam sepatutnya berlaku macam ni, tetapi berlaku lebih daripada apa yang kita jangka, so kita kena fleksibel. Mengikis sifat etnosentrik. Maknanya kalau kita masuk dekat satu kawasan tu, janganlah kita dah ada seolah-olah ada apa, dah ada keputusan dah. Kita nak buat, kita cerita kita nak kaji tentang budaya berniaga masyarakat orang perempuan dekat dalam Pasar Khadijah. Kita dah ada satu sikap, kata bahawa orang perempuan ni memang rajin berniaga sebab dia nak kumpul emas, atau dia suka beli emas, dia suka janguk misalnya, atau memang dia orang suka berniaga kerana orang lelaki dia malas. Itu tak boleh. Perkara-perkara tu semua kita kena elakkan. Penyelidik yang melakukan kajian pemerhatian ikut serta biasanya akan mengikis sifat memandang rendah masyarakat lain. Kita seolah-olah macam kita masuk tu, kita ni saudara dia dah, dia ni saudara kita dah, saudara yang akrab lah, bukan saudara yang orang dia tak suka. Tak, mana seolah-olah macam kadang-kadang itulah kalau kita buat pemerhatian ni, kalau jenis-jenis penyelidikan di bawah kualitatif yang contohnya macam etnografi, kita tak boleh jumpa dia kita selesaikan. Kalau ada 15 soalan kita selesaikan hari itu. Tak, kita datang, contohnya kita nak kaji tentang akhlak pelajar dekat sekolah-sekolah menengah kebangsaan di Malaysia. Antara orang yang kita nak interview adalah guru-guru besar dia. So kita tak payahlah pergi tu, kita buat appointment dengan dia, kita datang secara rasmi, kita tunjuk yang kita ni pelajar universiti, calon PhD, calon master. Dan kita pun datang dengan kodnya, saya nak interview tuan.
Memanglah dia jawab nak interview apa. Kita ingat kita kemas, punya dia lagi kemas. Dia masing-masing nak tunjuk kemas, apa pun tak dapat. So kita kena jangan pandang rendah. So kadang-kadang kita nak interview guru besar ni, kita tak datang hari pada interview dia, 2-3 hari sebelum interview kita dah datang kat rumah dia. Kita kata 3 hari lagi aku nak datang interview ni, saya nak datang interview cik. Tu pergi, kalau kadang-kadang pengetua ni nak, walaupun dia tua, kadang-kadang dia suka kuat bersukan, nak pergi tengok dia bersukan dulu, bina repo dulu. So bila kita dah akrab dengan dia, makin akrab kita dengan dia, makin banyak peluang untuk kita nak meneroka apa yang ada pada dia. Okey, yang kajian arkib salah satu daripada jenis kajian kualitatif. Baca sendirilah ni. Kemudian kajian arkib saya dah cerita tadi. Kemudian dia ada kekuatan dan kelemahan kualitatif. Okey. Kajian ini dapat memperoleh secara langsung dan mendalam. Maknanya maklumat kekuatan dia adalah kita dapat maklumat secara direct. Maknanya secara orang kata apa, kalau kita buat kuantitatif, kita hanya orang yang menjawab soalan kuantitatif tu kadang-kadang ikut mood. Kadang-kadang dia jawab apa yang dia rasa betul pada emosi dia pada ketika itu. Kadang-kadang dia rasa macam jawab sekadar jawab je, ataupun kalau ada upah dia jawab, kalau tak ada upah dia tak jawab. So ada macam-macam benda yang mungkin mempengaruhi cara dia menjawab survey kita. Tapi untuk kualitatif tak. Kalau kita datang dengan cara baik, kita dapat benda tu, maklumat tu secara langsung. Dan kalau makin kita pandai, makin kita mahir berkomunikasi, makin banyak kita boleh dapat maklumat daripada dia. Namun data-data kualitatif lazimnya bersifat deskriptif. Justru hubungan antara sebab dan akibat tidak boleh disahkan. Biasanya kita nak cerita tentang kalau orang tu cemerlang, ataupun kita nak cerita tentang kalau orang seseorang, kita nak kaji kumpulan remaja bermasalah. So kita nak pergi tu, kita tak boleh nak buat generalize tau. Antara seseorang dengan seseorang, dia berbeza dari sudut apa? Berbeza daripada masalah dia, berbeza kepada faktor yang mendorong dia melakukan masalah tersebut. Contohnya kita nampak tiga orang yang kita nampak isap dadah di institusi agensi anti dadah kebangsaan. Ada 5 orang yang kita interview, 5 isap dadah. Nampak macam sama, tapi bila kita meneroka atau kita temu bual, menyelidik dia secara mendalam, kelima-lima isap dadah tu ada pelbagai faktor ataupun perbezaan faktor yang mendorong dia boleh terlibat dengan dadah. Ada yang sebab faktor keluarga, ada yang sebab faktor kawan-kawan, ada yang sebab kadang-kadang tak ada sebab pun. Memang dia dah ada pendapatan yang stabil, dia dah ada kejayaan yang tetap, dia dah ada keluarga yang beri sokongan, tapi kerana duit banyak, kerana nak enjoy, pergi ambil dadah. Sebab dadah ni bukan satu jenis je. Ada dadah jenis orang kaya, ada jenis orang sederhana, ada jenis ada orang miskin. So dia ada jadi faktor-faktor antara seorang tu berbeza. Kita tak boleh generalizekan. Maknanya kalau kita dapatan untuk orang itu, dia ni isap dadah kerana ni, dapatan ni tu tak boleh diguna untuk nak orang isap dadah semua sebab ni. Tak boleh. Contohnya kita dapati bahawa orang yang isap dadah kerana kawan-kawan dia isap dadah, kawan-kawan dia isap dadah kerana macam ni. So dia isap dadah kerana kawan-kawan isap dadah, itu masalah dia. Bila kita tanya orang lain kenapa dia isap dadah, dia kata tak, sebab dia nak cari ketenangan, dia nak cari hiburan. So masalah dia lah lain. Sebab tu dapatan penyelidikan kualitatif ni, kalau dia hanya untuk orang yang kita kaji saja. Kalau 15 orang kita interview, 15 orang tu punya pandangan. Kita tak boleh kata bahawa kita interview 15 orang ada mewakili populasi populasi yang besar. Mana kita boleh generalisasikan kepada semua orang, tak boleh kan? Apa lagi? Penyelidik berkemungkinan menghadapi kesukaran untuk memperoleh rekod-rekod yang dikehendaki. Banyak berkaitan dengan kualitatif ni adalah tentang arkib. Kadang-kadang kalau kita mahir, kita duduk lama dalam bidang tu, kita senang kita nak akses maklumat-maklumat yang secret dan confidential tu. Tapi kalau kita baru dalam bidang tu, kita cuba berjinak-jinak dalam perkara tu, agak sangat sukar. Umpamanya kita nak kaji tentang tasawuf. Kalau kita baru
dalam bidang tasawuf atau baru dalam bidang tarikat, kita boleh dapat maklumat-maklumat tarikat, tetapi maklumat-maklumat yang sekundar. Tapi kalau kita dah duduk lama dalam dunia tarikat ni, kajian-kajian pendidikan berkaitan tarikat ni, kita akan kenal dengan individu-individu tertentu yang terlibat dengan penyelidikan tarikat atau terlibat dengan tarikat itu sendiri. Dia akan membawa kita lebih jauh. So untuk penyelidik baru, yang buat master ke, yang buat PhD ke, yang buat yang peringkat awal ni, dia bukan tak boleh, tapi sedikit kesukaran. Penyelidik berkemungkinan menghadapi kesukaran untuk memperoleh maklumat-maklumat yang diklasifikasikan sebagai sulit dan dirahsiakan. Bila kita nak kaji hospital misalnya, bila kita nak kaji mahkamah misalnya, kalau kita tak ada key informant, kita tak ada orang dalam, kita gunakan saluran biasa, bukan tak boleh, tapi dia memakan masa. Okey, so tapi kita jangan putus asa. Benda tu dia ada cara dia, kan. Kalau nak cara mudah, bila apa sahaja yang dikatakan sebagai birokrasi, kita cuba patuhi perlahan-lahan. Contohnya kata nak dapatkan maklumat daripada PDRM, daripada bahagian perhubungan awam di Bukit Aman, dia kata kena isi 10 barang. Kita isi 10 barang. Kalau tak boleh isi 10 barang tu dalam satu hari, kita ambil masa 10 hari. Satu hari satu barang kita isi. So kita jangan tension. Penyelidikan ni tentang sabar. Data-data yang diperoleh berkemungkinan terlalu lama dan tidak disusun mengikut prosedur-prosedur sistematik dan semasa. Kita nak kaji Tok Guru Pondok misalnya, kita nak kaji tentang Tok Guru Tarikat misalnya, kita tak tanya tentang apa buku-buku yang dia kaji, dia tak susun lah macam mana yang kita susun. Dia tak ada filing, dia tak ada ISO, dia tak ada apa, dia tak ada kualiti. Bukan kualiti dia tak ada, dia tak ada orang yang menyemak tentang cara dia susun, tak. So kita lah yang kena ambil fakta-fakta tu, kita kena ambil data-data tu, kita ambil maklumat-maklumat tu, kita kena susun. Itu kelemahan dia. Tapi bila kita dapat susun dengan elok, itu kekuatan kita. Sukar, yang last sekali, sukar untuk kita memastikan ketepatan maklumat, kerana data-data yang nak digunakan juga berkemungkinan tidak menyatakan secara jelas siapa, dari mana, kenapa, dan bagaimana ia diperoleh dan dikumpulkan. Umpamanya, kadang-kadang kita nak kaji manuskrip. Kadang-kadang manuskrip tu bagus. Manuskrip tu cerita tentang benda-benda yang kita rasa macam praktikal pada masa kini. Tetapi kerana manuskrip tu dah lama, and then kadang-kadang manuskrip tu tak dinyatakan secara jelas siapa pengarangnya. Dia gunakan Al-Fakir ilallah. Pening lah. Kalau kita nak cari siapa pengarang dia, kita nak cari sumber dia, sebab kita nak tengok, kalau kita nak tentang pengaruh manuskrip tu, kita kena tengok siapa yang baca tentang buku tu. Dan bila kita nak tahu siapa yang baca buku tu, siapa yang menerokai lebih dalam tentang buku tu, kita kena tahu siapa pengarang dia secara jelas, latar belakang pendidikan dia secara jelas, latar belakang keluarga dia secara jelas. Kita boleh explore lebih jauh. Ini kemungkinan yang berlaku ketika kita buat kualitatif. Okey, next slide. Sekian, terima kasih. Itu saja untuk kajian kualitatif, untuk reka bentuk kualitatif. Kita kalau ada apa-apa, boleh saya buka untuk soalan. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.